makan daging rusa dekat ladang rusa. Jom ikut saya tengok. Takut Ya, itu dia ladang rusa di Dengkil ya, Sungai Buah. Okey. Tengok apa Cik akan review. Ni dia. Korang tak bosan ke? Hari-hari makan ayam, kambing, lembu. Ni kita buat kelainan sikit. Apa kata? Hari ni dengan saya kita makan daging rusa dekat ladang rusa. Jom ikut saya tengok. Takut Amboi. Kita pegang ni. Comel lah. Bagi makan Itu baby dia. Yang seronoknya kalau buat family dekat sini dengan anak bini, kita boleh bagi makan rusa ni. Tengok ni. Kau tengok lidah dia. Allah. Bagi. Oh, hidung dia basah macam sihat Wow. Anda bagi. Tu cakap ni nama dia boy. Ni nama dia boy. Oi. Hi boy, hi girl. Ana. Laju Ana, bagi makan. Hi boy. Bagi. Bagi dia. Jangan takut. Terus ekor lagi. Okey. Kat tempat yang malu. RM1 je. Cucuk dia pun. Tapi orang selalu macam MLB, macam kambing lah. Selesa 15 minit dia saja, 2 minit dia keluar stop skill sikit. Siapa boy ni, cik? Inilah bos, kepala kat sini. Tengok, kita panggil dah. Bawa lepas mandi wajib lah. Boy. Ni boy. Garang lah. Nampak muka garang tu. Macam Syanah tu. Jambang banyak tu. Nampak tengok orang takut dengan hang. Baguslah boy. Debah pun ada yang daging ayam pun ada. Antaranya nasi biryani ayam. Saya nak test nasi biryani ayam dululah. Ayam Tyson. Ni ada lagi Ada lagi ni je so 3 dia dulu lah. Jadi kita sambung pula ni. Ni apa nama dia? Yang ni ala Yang kunyit Soma number 1 bro. Number 1 memang tak siapa boleh challenge. Saya boleh beritahu. Kerat jari saya. Saya dah main banyak. Yang kunyit ini number 1 dah pada saya. Memang terbaik. Saya sendiri ramai-ramai. Bawa family. ayam. Tapi kalau daging lebih kurang kita buat. Oh, okey.